Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan Kitab Tauhid, sambungan bab yang ke-38. Siapa mentaati ulama dan umara dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, bererti dia telah menjadikan mereka Tuhan selain Allah. Dulu kita bincang dah yang ketujuh ni, bab yang ke-38. Tajuk ini sebenarnya dia menyentuh berkenaan dari sudut autoriti lah. Autoriti mengeluarkan hukum. Ni hukum hak asal. Sebab ulama ni ada juga dia buat keluar hukum daripada nas. Kadang-kadang nas itu tidak sebut hukum jelas haram, tidak sebut. Jadi ulama kita mengeluarkan hukum haram itu ataupun hukum harus ataupun halal berdasarkan pada kaedah usul fiqh. Hak tu tidak termasuk dalam perbincangan. Perbincangan ni sebenarnya ni ana ulang baliklah. Hak ni sebenarnya dia berkait dengan sesuatu hukum yang telah sabit berdasar Quran ataupun hadis. Hak jelas dah. Yang mana tak perlu dah kepada ijtihad. Terai dah haram. Misalnya wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Terai dah tu. Riba haram. Cuma riba tu lagu mana? Hak tu perincian dia. Tapi riba tu haram. Cuma pemahaman tentang riba, hak tu lain cerita. Kalau ada orang kata riba mana halal, hak tu tak boleh lah. Sebab dia bercanggah dengan ayat Quran tu. Tu sebagai contoh, sebagai contoh. Jadi sebab tu di sini ana sebut dari segi autoriti mengharamkan dan menghalal ni sebenarnya Allah. Jadi kalau diberi autoriti ni kepada orang lain, sama ada atas nama ulama kau, tak kira lah siapa pun, makna di sini dia ada unsur seperti memberi hak Allah kepada orang lain, dan dari sudut tu syirik tu. Tetapi nak bila berlaku kepada individu, untuk kita sabitkan dia tu syirik, dia kena berdiskusi dulu. Mana pihak kerajaan kena panggil, awak tahu ke tidak ni hukum gini boleh jadi gini-gini, melalui perbincangan. Tetapi peruntukan secara umum, tujuannya supaya kita berhati-hati. Sebab itulah dalam isu ni, kalau ada mana-mana individu yang mengeluarkan kata-kata, buat kenyataan yang boleh membawa kepada syirik, dia kerajaan kena ijtihad. Kata gini boleh bawa pada syirik. Jadi berkenaan dengan orang tu secara khusus kena panggil dia lah. Awak tahu ke awak sebut tu apa implikasi dia? Gini-gini, bincang dulu lah. Misalnya kita kata Syiah. Ada setengah penganut Syiah, orang-orang biasa, pengikut biasa. Dia tak tahu pun. Kadang-kadang maklumat siapa pada dia tu hak propaganda, bukan hak isu hak asal. Jadi dia duk pegang seperti mana hak siapa maklumat. Jadi kadang-kadang bila kita sebut pada dia isu sebenar tentang Syiah, dia kata saya pun tak tahu. Kita kira dia tak bertakiyah lah tu. Kalau dia bertakiyah juga tu tak tahulah. Sebab dia tak ada alat kita nak kesel takiyah on ke takiyah off tu payah tu. Dia tak ada alat tu. Gitu tadi. Baik, sekarang ni kita nak sambung Kita nak sambung perbincangan ni pada muka surat. Kalau kita ana ni muka surat 380 lah, supaya rasa tak? Muka 380. Itu kenyataan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu. Jadi berkaitan dengan isu yang kita bincang ni, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ada buat kenyataan. Ni masyhur ni, kata-kata Imam Ahmad ni diambil sebagai kata-kata orang panggil macam nas jugalah dalam agama, bukan nas daripada Nabi tapi daripada tokoh ulama salaf kita. Kata Imam Ahmad, dia kata, aku berasa heran dengan orang ramai yang dia tahu tentang sanad hadis, dia tahu tentang kesahihan hadis, namun mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Tiba-tiba terima lagi pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Dia kena paling kita bincang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka biarlah, ana terjemah biarlah, bukan hendaklah. Maka biarlah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa seksa yang pedih. Biar dia takut dengan ancaman daripada Quran,
dengan ancaman daripada hadis. Dan terjemah ini sebenarnya tidak salah pun kalau kita nak kata hendaklah berasa takut. Maknanya sepatutnya orang yang menyalahi orang Islam, tak kira dia peringkat mana, sepatutnya dia kena berasa takut. Tu baru orang beriman sengerti. Berasa takutlah ke mana? Biar berasa takut kalau dia menyalahi perintah Rasulnya. Takut apa? Takut ditimpa fitnah dalam agama atau ditimpa azab iblis. Sepatutnya takut. Kalau ada takut ni dia tak akan buat. Kalau buat pun dia cepat-cepat bertaubat. Masalah berterusan begitu kerana dia tak takut. Dan lebih parah lagi dia menganggap hal tu tidak salah. Tidak salah. Tahukah kamu apa pengertian fitnah dalam ayat ini? Fitnah yang dimaksud ke dalam ayat ini al-tusibahum fitnah. Fitnah sini bukan dengan makna ujian biasa, tidak. Tapi hal ini fitnah syirik. Fitnah di sini maknanya fitnah syirik kepada Allah. Boleh jadi bila seseorang menolak sabda Nabi dalam keadaan jelas sahih hadis itu, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan. Orang panggil akan membenih terbentuk satu tunas sesat, sehingga kalau tunas tu dia membesar dalam jiwa dia boleh pergi pada syirik. Tak tahu bila lah, tapi kukuk mana dia boleh sapasi kalau tidak dimatikan tunas itu dengan taubat. Tu bahaya. Jadi kita kena ingat dia. Ini kata-kata Imam Ahmad. Sekali kita tengok, boleh ada kita kata apa yang marah per Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri siapa dia? Tokoh besar tu. Kalau kita tengok dalam biodata ulama, salah lah. Sufyan Ats-Tsauri ni bukan sembarang orang. Siapa ulama gelar dia Amirul Mukminin fil Hadis. Baik. Tu kan. Jadi sini ni kita baca dulu, kita baca syarah ni dulu, lepas tu anda akan ambil hak catatan hak lain kan. Baik. Zahirnya nampak macam ada ketegangan dia dengan Sufyan Ats-Tsauri. Nampak macam ada prejudis. Zahir nampak gitu. Tidak. Jadi Imam Ahmad petik nama Sufyan Ats-Tsauri ni sebab dia ni menjadi ikut tahu. Sehingga kadang-kadang pengikut salah faham terhadap dia. Dia tidak gitu. Baik, cuba kita tengok. Jadi Imam Ahmad rahimahullah mengingkari orang yang mengetahui kesahihan sesuatu hadis, namun setelah itu oleh kerana dia ikut Sufyan Ats-Tsauri secara tidak berdisiplin atau dia ikut orang lain dalam perkara yang menyelisih hadis yang sahih tersebut. Hak tu hak dia kritik tu. Hadis sahih, jelas dah. Tiba-tiba dia ikut lagi ulama, sama ada Sufyan Ats-Tsauri ke siapa sahaja pun tak boleh. Sebab hadis tu sahih. Kita belajar dengan ulama nak faham hadis tu lain, tetapi ni maknanya bercanggah pendapat ulama dengan hadis sahih, dia tinggal hak ulama. Prinsip itulah yang nak ditekankan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maknanya kalau kita kata Nabi pergi sebelah kanan, tu kita pergi sebelah kiri. Pemergian Nabi ke sebelah kanan tu melalui riwayat yang sahih, kena ikut Nabi. Tak boleh. Itu dia panggil prinsip umum. Tapi ada juga kadang-kadang berlaku, zahir kita nampak hadis. Contoh, Allah paling suka, ni masjid lah. Tempat atas muka bumi Allah paling suka. Mana kalau pergi situ dapat rahmat, masjid. Kalau masjid Haram lagi lah. Masjid Madinah lagi lah. Masjid Aqsa lagi lah. Quba, tu antara 4 yang lebih pada masjid lain. Secara umumnya mana-mana masjid, lokasi itulah tempat yang Allah paling suka kalau kita pergi. Tempat Allah paling benci pasar, tempat orang jual. Kalau kita pakai zahir gitu tak boleh. Tengok ulama uhura lagu mana. Jadi ulama uhura lah. Jadi kita nak faham hadis tu tak apa, tetapi oleh kerana hadis tu sahih, makna tu tetap ada. Jadi maknanya benci pada pasar ni, benci tu ada berkait dengan pasar. Cuma kita kata perincian dia tu macam mana. Hal tu memang kita perlu ulama. Hak kita, hak Imam Ahmad maksud ni bukan hal tu. Bukan hal jenis ni. Ni bercanggah jelas. Sehingga hilang kenyataan hadis. Hak tadi Allah paling bencinya pasar. Tak hilang maksud tu. Cuma perincian dia macam mana. Hal tu tak apa. Hal tu memang kita bergantung dengan ulama. Ana pun nak hal tu tengok ulama. Hadis ni duduk dalam kitab mana? Tengok ulama hurah lagu mana. Benci tu nisbah kepada ciri-ciri yang biasanya ada kedai. Jadi kalau kita nak menghilangkan kebencian Allah, kalau kita terlibat dengan kedai sebagai penjual, pembeli ke, jangan ada perangai-perangai yang dibenci ketika berada di kedai. Itu dia. Kalau nisbah pada penjual agak menipu, manipulasi harga, kecek berhelah saja. Semua tu unsur menipu. Lepas tu kalau kita pergi pula, maknanya kita kata kita nak tipu, nak manipulasi harga, kita suruh orang tu dia tawar. Macam-macam lah berlaku manipulasi daripada penjual. Dia upah kan, dia mau tawar, dia mau minta lah. Barang kawan ni, dia mau minta biar mahal harga. Kawan tak beri. Jadi dengan cara nak naikkan manipulasi harga. Ataupun macam-macam lah berlaku. Kecek, bahasa kesak,
Bahasa menyumpah, bahasa mencarut, macam-macam berlaku kedai ni. Sebab tu Allah kata beci, bukan urusan jual beli tu. Bukan tepat tu, tidak. Mana hadis tu mengisyaratkan kepada sikap yang berlaku. Tapi dia berkait dengan urusan di kedai. Hak tu. Bukan kata kedai secara zati. Tidak. Tetapi secara sifat dia. Tak ada sifat tu, tidak timbul kebencian tu. Oh, hak tu tak apa lagu tu. Tak hilang makna hadis asal tu. Hak ni tidak. Hadis kata begini. Anak Nabi satu contoh biarlah. Sebuah yang mudah faham. Hak ni memang berlaku. Ada seorang tu, anak tak sebutlah jawatan dia gedenya. Kalau sebut pun tak apa, secara umum saja. Dia ni jawatan besar dalam bidang agama lah. Pernah dia berkuliah dalam siaran radio lah. Dia sebut ni sebagai jawapan respon pada persoalan yang ditanyakan. Ini secara interaktif lah ni, ada tanya. Pendengar ni tanya, lagu mana nak buat? Kalau dalam telaga tu, mana jatuh hayat, mampu hayat tu. Gitu ya soalan ni. Mampu hayat tu. Dia tak ayat lah ayat tu jadi acul lebur dalam tu tinggal tolan. Tak ayat tu. Jadi kawan ni ayat, dia kata kena kering air telaga tu. Kena kering air telaga. Mana kalau zaman dulu tak ada enjin kat lepel lah nak guna timba tu. Lah ni tak apa dia guna enjin tu. Baik, tak apalah. Dia kata gitu. Jadi ada seorang tu telefon. Nama malah sebutlah siapa. Telefon dia. Dalam tu lah. Macam mana ustaz sedangkan dalam hadis kata kalau binatang jatuh telaga selagi dia tak hancur gini-gini, masih segar-segar lagi, perubahan pun secara fizikal tak berlaku kepada bangkai itu, Nabi suruh timba 3 kali ya. 3 kali timba. Tu hadis saya. Buat bangkai itu, kemudian timba 3 kali. Ataupun gitulah, mana timba. Tak perlu kering semua. Lepas tu tunggu beberapa ketika. Air itu jadi mutlak balik. Kalau sekiranya, bila dites air itu, kita tengok air itu, warna tak berubah. Bau pun tak berubah. Dan juga kita kata rasa pun tak berubah. Maka air itu dikira mutlak semula, kembali pada asal. Mutlak ni pada asal jenis air itu. Dia kata mana? Dia kata tak boleh, kena pakar ulama. Dia jawab gitu. Tok Peti tu sebutlah Tok Peti. Tok Peti ni ramah berjuta tahunnya Tok Peti lah. Tok Peti. Lagu mana? Tok Guru kita kata air berat lagu ni. Kalau dia nak kata gitu, buat perinci lah hacur kau misalnya tak. Jadi anak peliknya dia kata kena ikut ulama. Sebab ulama sebut. Jadi maknanya dia tidak respon kepada hadis Nabi tu. Tu tak kena. Tak cara lagu tu. Kalau kita bersikap gitu, kita sebagai agama yang bersikap gitu, sebenarnya kita sedang mendidik masyarakat utamakan bukan hak Nabi. Bahaya tu pendidik kayak gitu. Memang bahaya. Boleh masyarakat boleh salah faham terhadap struktur orang panggil ilmu Islam tu. Ilmu Islam kan dia kena mesti daripada Nabi. Kalau hak Nabi itu sahih, hak tu yang kita nak bincang. Imam Ahmad kata ni, walaupun sebesar Sufyan Ats-Tsauri pun tak boleh ikut kalau bercanggah dengan hadis Nabi. Dia nak ayat hak tu ya. Hafiz Ibn Hajar pernah sebut. Anak dia sebut sama ni contoh, bukan nak merendahkan Imam Ghazali. Hafiz Ibn Hajar kata tak boleh pakai pendapat Imam Ghazali yang mengatakan kerak kuku ni sunat mengikut orang panggil jari urutan jari-jari tertentu. Tak boleh. Sebab yang disebut dalam hadisnya yang dikatakan sunnah itu adalah tangan kanan, bukan jari. Dia sebut tangan. Jadi kalau tangan kanan nak mula dengan ibu jari, boleh ikut asal ke tangan kanan. Itu maksud dia. Kecuali Imam Ghazali boleh kemukakan hadis. Jari ni dulu ke? Khinsar dulu ke? Ataupun mana-mana. Tapi bila Nabi tak sebut gitu, maknanya kita pakai tangan, bukan jari. Gitu. Itu contoh. Ana sebut ni supaya kita faham maksud kata-kata Imam Ahmad ni. Baik, kita baca dulu ni. Lepas anak nak baca, nak tarengkah nak buat ni. Kita ambil faedah daripada kenyataan Imam Ahmad ni. Yang pertama, berdasarkan kenyataan Imam Ahmad ni diharamkan taklid, yakni mengambil perkataan orang lain, mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil. Bagi yang mengetahui dalil, diharamkan taklid bagi yang mengetahui dalil dan mengetahui cara menggunakan dalil. Ini bagi orang yang belajarlah. Kalau orang kampung tu, dia tu boleh taklid. Kita akan bincang selepas ni. Yang kedua, taklid dibolehkan bagi seseorang yang tidak mengetahui dalil, maka dia bertaklid pada ahli ilmu yang dia percaya dengan keilmuan ahli agama tu. Boleh lah. Yang ketiga, kita baca dulu. Pendapat Imam Ahmad adalah haramnya meninggalkan sunnah Rasulullah yang jelas kerana mengikuti pandangan orang lain. Jelas, sahih. Tak boleh. Yang keempat, asal daripada perintah adalah menunjukkan hukum wajib kena ikut Nabi selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna lain. Maknanya dalam teks Quran ke hadis ke, kalau ada unsur perintah, kita kena pergi ke hukum asal dulu. Bila ada perintah nas yang menunjukkan perintah supaya buat sesuatu, atau perintah
supaya jangan buat sesuatu. Jadi perintah itu sama ada daripada Quran ataupun hadis, kena hak asal dia mana wajib lah. Dia kena pakai tu. Kecuali ada qarinah-qarinah, ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkan situ tak boleh pakai dengan mana wajib. Tak apa. Hak tu kita belajar usul fiqh tu. Kita duduk ngaji tu. Jadi dalam kira gini orang kapur ni dia ikut ustaz. Sebab tu tanggungjawab ustaz ngajar ni berat. Sebab tu dia kena semok, ngoti-ngoti kena semok. Merah putih mata lah. Nah, satu-satu isu tu. Kecuali hak mudah-mudah. Berpaling dari syariat Allah merupakan sebab kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi masa depan kita akan rosak kalau kita mengambil sikap lebih utamakan pandangnya orang lain daripada Nabi. Baik, sekarang ni anda nak sebut di sininya huraian dia ni. Dia sebenarnya kenyataan Imam Ahmad ni masyhur ni. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab usul fiqh, memang dia ambil kira ni pandangan Imam Ahmad ni. Dan juga dalam bab adabul ikhtilaf. Adabul ikhtilaf. Adab bila bersisih pendapat. Jadi dalam kenyataan beliau, Imam Ahmad sebenarnya dia menyatakan keheranan dia terhadap golongan yang berilmu, yang tahu hadis ni sahih, tetapi masih memilih atau bergantung kepada pendapat tokoh-tokoh tertentu. Walaupun tokoh tu sebesar, sehebat Sufyan Ats-Tsauri, tak boleh. Kalau jelas. Jadi yang dimaksudkan fitnah, Imam Ahmad sebutlah fitnah yang dimaksudkan dalam ayat berapa ni? Surah Falyahdharil ladzina, ayat 63 ni, surah An-Nur itu. Jadi dia sebutlah fitnah sini, mana fitnah syirik. Apa dia sebab jadi fitnah tu? Falyahdharil ladzina, maka hendaklah berhati-hati. Biarlah berhati-hati sepatutnya orang-orang yang menyalahi perintah Allah ni. Takut timbul fitnah. Maknanya mengikut Imam Ahmad, kadang-kadang dalam kis-kis berat, khususnya usul akidah ataupun akidah, menyalahi poin akidah yang jelas daripada Quran dan hadis, kadang-kadang dia boleh membawa pada fitnah. Fitnah ni makna syirik. Kadang-kadang dia pergi sapah khilaf tu dalam bab syirik ataupun tidak syirik. Dia boleh pergi situ. Kalau tak sampai situ pun menyalahi sunnah, menyalahi nas Quran dan hadis. Kalau tak sampai peringkat syirik pun, orang itu dikira berdosa besar. Kalau tak tabat, dia akan dapat azabun alim, azab yang sangat. Baik, cuma di sini bagusnya para ulama sebutlah, kalau kita tengok dalam kitab usul fiqh, ulama telah kena pasti berdasar pada nas ni dan juga nas lain, dan juga kenyataan Imam Ahmad dan juga kenyataan ulama-ulama lain, bahawa antara punca sesat seseorang ni menyalahi hadis, menyalahi Quran atau menyalahi hadis yang sahih. Itu punca sesat. Sebab itulah ulama kita kata, kalau kita ikut Quran secara tekstual, mungkin jadi tak sesuai lah. Kadang-kadang ada setengah tak sesuai dengan zaman. Dia tak akan sesat kukuk mana. Kalau seorang itu ikut hadis sahih, boleh jadi maklumat dalam hadis itu sudah mansuh, ataupun maklumat hadis itu perlu diproses, tapi dia ikut sahih, tetap sesat. Walaupun mungkin nampak pelik, nampak menyusahkan, nampak pelik, dia tetap. Okay? Ana ambil contoh mudah. Contoh mudah. Okay? Disebutkan isteri Nabi kata, Nabi ni yuhibbut tayammun. Nabi ni dia suka menganan. Gapa-gapa dia buat kok kanan semua. Jadi ada lah orang kita naik kereta pokok kanan juga. No. Misalnya, dia naik kereta kok kanan. Boleh serah lalu buat jadi lagu mana. Lepas tu ambil video, masuk dari YouTube. Lagu mana. Tapi jangan nampak lah kat sini, malu kat orang. Ya. Dia kata boleh buat, tak payah pun. Dia kata gatal dia pergi. Dia cerita. Dia kata dia lipat kaki, dia masuk ke kanan dia. Lepas tu bila gatal, dia nak akak kaki kiri tu, dia kena gagah ni, tangan ni. Muka kaki kanan duduk dalam das belah tu. Anak kata rubah beleping, ada rubah tak ada rubah kali abu lagi dia. Memang dia gitu, tapi dia banyak naik motor. Dia kata tak apa, pelik nampak, tak sesat. Sebab dia katakan nak tengok nas secara sahih. Mana dia kira atas kereta tu, kereta hak steril dak lihane. Mana anak ayat dia kata ustaz kena masuk kot nu. Ustaz kena masuk kiri, kena ngakak masuk gitu. Dia kata payah hak ni mudah lagi jatuh. Dia buat, dia tak paksa orang lain buat. Tak apa tu, sesada. Anak saya boleh pahala dia tu, dia kan ikut tu atau segi fake tak kena, kita kata dia ambil hadis tu benangan gitu. Kan awak ni. Dia sebab tak nak kata kalau kita ikut dia tak sesat walaupun nampak pelik. Tak bimbang nampak pelik dan sesat. Tu kita bimbang, tu kita tak sih. Baik. Seterusnya, sini hak paling penting hadirin. Jangan kita ingat bahawa bila kita telah melanggar riwayat yang sahih dan kita melanggar nas Quran, walaupun bukan dalam isu akidah, mungkin isu fiqh ataupun mungkin isu akhlak, jangan kita ingat dia sekadar berdosa. Tidak. Ulama kata dia boleh menimbulkan depan qaswatul qalb, dia boleh merosakkan hati-hati jadi kerah.
Dalam istilah agama kita, bila disebut hati keras dengan hati lembut, hati keras ni maknanya dia payah nak terima kebenaran. Kalau hidup berkekalan, langgar nas agama. Kalau lama kelamin tak bertabat, dia jadi keras hati. Keras hati ni maknanya dia lebih mesra pada maksiat, dia berubah gitu hati dia. Maknanya kalau terima, payah nak terima benda-benda yang berkait dengan wahyu, jadi payah. Jadi macam keras hati lah, keras hati. Selagi kalau hati lembut, dia isyarat pada hati masih kekal seperti hak asal Allah jadi. Gapo dia? Sesuai dengan fitrah kebenaran itu. Hak tu bimbang. Apabila seseorang sengaja mendahulukan pendapat tokoh dengan mengenepikan dalil yang jelas yang sahih, mungkin sampai satu ketika Allah akan sesatkan dia sebagai hukum yang atas dunia lagi kerana dia mengabaikan sunnah ni. Kita bimbang yang mana akhirnya boleh membawa kepada syirik. Tu destinasi akhir dia. Siapa boleh bawa pada syirik? Jangan main-main. Jangan main-main. Pelanggaran sunnah ni besar. Pelanggaran sunnah ni besar, bukan kecil. Dia merosakkan kita. Cuma sini anda nak sebut sikit lah. Yang ulama kata taklid taklid ni, taklid buta. Taklid pakai ikut, tak ada usaha nak mengaji. Taklid ni nisbah kepada orang yang ada kemampuan untuk belajar, ada kemudahan, ada peluang nak belajar. Tiba-tiba dia tak si belajar. Dalam keadaan ada peluang. Peluang tu maknanya Allah buka dia. Maknanya dia tak boleh kata, oh kita nak mengaji, warna tak ada tunggu. Kita nak mengaji maklumat. Dia tak boleh kata gitu. Sebab dia ada peluang. Kau ni, dia nak taklid boleh. Tapi ulama letak syarat, dia kena tahu dalil. Dia kena tahu dalil. Bila okay, ikut ustaz sebab ustaz disebut dalil. Walaupun mungkin dia tak tahu pendapat orang lain, tak apa. Hak taksirnya yang dipanggil taklid buta ni, dia tak ngaji pun tak tahu dalil. Pakal dengar ustaz sebut, dia ikut lalu. Dan ustaz tu dia akan berdosa kalau dengar orang lagu ni dia tak sebut dalil. Bahaya. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dalil tu dia kawal kedua belah pihak. Dalil ni hadirat. Sebab tu bila kita kecek agama dia kena ada dalil. Sebab dalil tu akan kawal orang bercakap, dia jadi berhati-hati dan dia kawal pendengar juga supaya yakin dengan maklumat tu. Gitu. Sebab tu kita tengok dia berlaku pertemuan. Ada satu ketika manusia ni ketika dia tidak banyak mengaji, dia pakai ikut saja. Tapi bila zaman internet ni ngaji dengan itu, ngaji dengan ni secara online, situ dia mula berlaku perubahan dalam proses penilaian maklumat. Situlah dia tanya, ustaz sebut tu mana dalil? Sebab dia dengar ramai ni sebut dalil, tapi ustaz ni tak sebut dalil. Tu punca kecoh tu. Lepas tu bila dalil ni dijadikan penentu dalam satu maklumat, dia payah sebenarnya orang nak kelentung dalam bab agama. Skema agama ni jadi kurang, payah nak dalil. Sebab itulah hadirat dalam Islam ni Allah lahirkan orang-orang yang suka mengkritik sebenarnya cukup positif. Awak kecek ini mana dalil? Orang kritik sebab dia tak bawa dalil. Buat bagi dalil, kita nak tengok. Kadang-kadang orang kampung biasa, tak pernah dengar ni. Dia, makna dia boleh kata tak pernah dengar. Tu dia ngaji kat ledah ni. Lepas tu dia bunyi pelik. Sebab manusia tak? Bila dia hidup dengan dalil, sentiasa dalil, dia akan ada satu tiang. Ni Yusuf Qaradawi semua. Dia akan ada satu nilai. Sehingga Allah beri kebaikan kepada dia, sebab dia sentiasa ngaji nak dalil, belajar kerana nak tahu dalil, Allah akan beri satu nikmat ke dia. Payah nak terima maklumat kecuali meyakinkan dia. Dan sifat maklumat yang ada dalil, dia meyakin. Tu hak sebenarnya. Sebab tu penting dalil tu. Ni kalau orang tanya dalil kita marah, itu salah. Ada anak dengar ustaz tu dia kata kalau kita ngajar orang tanya dalil, khepang sebutin dia tu. Dia suruh napa ustaz ni. Bagi anak tak boleh kalau gorah pun tak boleh gitu. Kalau serius gorah pun tak boleh. Sepatut bila orang tanya dalil ni tak, makna betul tu pengajian dia tu. Jejak molek dia tu. Dia tak akan tanya dalil. Ustaz kata semaya ada rokok mana dalil. Orang tak tanya ada dalil sambil ni. Kalau tanya tu orang panggil dia hutan. Orang tanya dalil bila awak kata tak. Bila awak kata kalau ada kopi dalam rumah, maknanya malaikat akan penuh dalam rumah tu. Malaikat. Tu orang tanya dalil. Lepas tu kalau mulut bau kopi, malaikat akan doa rahmat. Tu orang nak dalil lah. Tu orang nak dalil lah kalau lagu tu. Tu muka orang rasa pelik. Nampak sangat penjual kopi dia ni. Jadi gitu lah. Jadi kalaulah kita kata, bila ada satu tema lah kita kata tak, ada satu frasa, ada suatu kenyataan secara kita kata maklumat yang diterima bahawa boleh taklid. Boleh taklid. Anda sebut sana orang yang nak kata boleh taklid ni mana orang yang tak ada kemampuan nak belajar. Dia hanya terima saja. Orang-orang lagu ni lah yang kita perlu sampaikan maklumat yang telah ditasih. Sebab tu anda kata tanggungjawab mengajar orang kapur ni berat. Sebab dia ni akan terima itu apa yang ustaz sebut. Sebab dia percaya pada ustaz. Dia tak kenal apa ulama. Lebih parah lagi bila ustaz tu pergi ngajar sebut ulama. Tok guru saya kata gini, tak sebut Nabi. Tu parah. Kalau dia salah, dia tanggung dosa. Sebab apa? Prosedur pun salah dia. Metod pengajaran pun salah dia. Tak boleh gitu. Baik. Jadi bila kata boleh taklid,
Istilah taklid buta ni maknanya pakai ikut tanpa tahu dah. Ikut dengan tak ngaji mudah. Kalau Tok Guru Mufti besar tu dia kata taklid buta ni ikut tak ngaji. Ikut ngaji lain. Kalau ikut ngaji tiba-tiba salah kerana ustaz tu tak cuma ustaz tu dosa kita dah. Bila ada kenyataan bahawa taklid boleh tapi dia tetap kewajipan mengikut hadis sahih memang kena wajib. Hak tu tak berubah. Jadi orang yang taklid pada guru pun sebenarnya dia kena pas. Sebab tu guru ni hadirat bila dia mengajar dia kena royak ni hak Nabi ni. Ni ulama ni sebut gini, berdasar pada riwayat ni gini. Jadi maknanya kalau lagu tu kita ikut ulama, hakikatnya ikut hadis, ikut Quran. Syaratnya ulama tu dia hanya menjadi perantara untuk menyampaikan dalil kepada kita. Peranan ulama ialah menyampaikan dalil agama kepada umat. Sebab umat dia sebab kalau hak direct dengan Nabi, dia sahabat ya. Sahabat sendiri pun kadang-kadang dia tanya sahabat lain, mungkin dia duduk kerja 2-3 hari balik sekali. Kadang-kadang pagi balik hotel. Pergi di masjid kan ni yang kita tengok dalam fenomena sahabat, proses mengambil dan juga menerima ilmu kalangan sahabat kadang-kadang bergili-gili. Kawan lagi kerja ni demo tak gini, kalau klik kawan nak tanya demo ada ke ayat baru ke, ada ke maklumat baru tentang Nabi lagi kita tanya. Mana sahabat dia pun ditanya, sahabat lain nak tahu daripada Nabi tu lah orang panggil dalil. Dan sahabat bila ada sahabat buat tu dikira dalil juga walaupun ada perincian dia, ada istilah ijma' sahabat, ada setengah ni pendapat terpencil di kalangan sahabat. Jadi kalau bertemu antara pendapat terpencil di kalangan sahabat dengan pendapat yang merupakan ijma' sahabat ataupun jumhur sahabat, hak mana lebih kuat kita ikut? Mesti lebih kuat hak ijma' sahabat. Apa ni hak jumhur? Kalau ijma' ni tak ada khilaf lah. Maknanya hak ittifaq di kalangan sahabat. Mungkin ada seorang dua tak support, kena ikut hak ittifaq di kalangan sahabat. Benda-benda gitu kita kena faham, perkara tu kena faham. Jadi kok mana pun walaupun ada istilah taklid tu boleh tapi tetap mengikut hadis yang sahih dalam konteks tadi. Maknanya orang yang mengajar orang kampung, mana orang kampung tu dia kita mengajar ni, kita kena tahu hak kita sebut ni orang akan ikut. Sebab tu kena beringat sebut apa-apa dalam agama ni. Jangan mudah-mudah. Kalau tidak kita banyak dosa ketika berada di meja kuliah. Takut jadi lagu tu na'udzubillah min. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya kenyataan Imam Ahmad ni, apa yang Imam Ahmad nak tekankan kepada umat ni, bahawa keselamatan agama seseorang tidak terletak kepada ketaatan mutlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terletak pada taat mutlak. Selamat tak selamat seseorang ni dia terletak pada taat mutlak pada Rasulullah. Jadi kehairanan Imam Ahmad adalah sikap. Ni hak tu ni. Hak jadi Imam Ahmad heran itu setelah ada hadis yang sahih tiba-tiba nak ikut lagi pendapat orang lain walaupun Sufyan Ats-Tsauri. Keheranan ini sebenarnya terhadap sikap setengah orang yang fanatik mazhab atau fanatik individu yang dianggap alim, yang menyebabkan dia jadi tak tengok dah sesuatu yang sepatut dia tengok, iaitu wahyu tu. Tak tengok dah wahyu tu. Terbimbang tu. Jelas molek tu. Sebab itulah hadirat, salah satu kaedah yang boleh menyelesaikan masalah ni ngaji dengan ramah guru. Bila ngaji dengan ramah guru hebat-hebat ni hadirat, mungkin ada setengah guru kita biasa tapi ada setengah guru kita hebat, kita ngaji belakang, situlah kita akan dapat muzakarah ilmu secara tidak langsung. Ana pernah jumpa mungkin kadang-kadang duk ngaji dengan kita ni, dia ngaji dengan ulama hebat-hebat lagi, kadang-kadang dia tanya ustaz, ustaz tu sebut gini apa ustaz sebut gini, ya tanah sebut gini, ustaz sebut gini, lagu mana ni? Dia tanya. Kadang-kadang kita tengok klik balik. Kata kaca nak murid. Klik balik pula kita tu. Apa kita sebut ni? Rupanya benda tu khilaf. Kita pula. Tu panggil muzakarah tu. Bila orang tanya kita tak ingat. Tapi hak sebut tu ulama hebat. Profesor dalam bidang ni contoh. Kita klik sembok. Tu panggil muzakarah. Kita tak boleh heko dengan ilmu ni. Ilmu ni luah ilmu ni. Itu maksudnya. Sebab itulah ramah guru ni banyak kebaikan. Sebagai contoh ni baru juga ni yang sebut pada Anan. Dia kata dah Anan sebut lah. Masa tu kita ada kuliah tentang Syiah. Kita sebutlah. Itulah hadis Nabi sebut siapa dia kata tuduh seseorang Muslim sebagai kafir. Tiba-tiba orang itu tak kafir tak balik pada dia. Mana dia boleh silap-silap dia boleh jadi kafir. Kalau orang itu tidak kafir. Jadi hak tu umum, bukan khusus untuk sahabat, ada tu umum pada orang-orang biasa. Jadi apatah lagi kalau sahabat yang dia tu menjadi punca kepada penyebaran ilmu wahyu tu. Dan sahabat ni secara umumnya disebut ta'dil dalam Quran adalah hadis. Tiba ada seorang ustaz tu PhD lah dia ni dalam bidang agama juga. Dia kata kalau kafir sahabat pun benda tu khilaf lagi jadi kafir itu. Disebut gitu. Mana kata yang tak dengar molek? Ana dengar molek. Tak salah. Atau gila ditanya ustaz tu lah. Ditanya ustaz tu. Maknanya kalau kita kata seorang yang kafir, tanya dia tetap dia nak suruh dia ulah tentang hadis tu macam mana. So yang keduanya
kenyataan ulama mana yang mengatakan kafir sahabat, tak kafir lagi tu. Cuba ayat kenyataan ulama mana dalam kitab mana. Tanya dua tu. Hadis tu dah ada kedek ulama kata gitu. Tak boleh nak jawab dia. Tak jawab. Ada kata hak ni ijtihad ulama. Kau itu pun tanya, ulama ke dia ijtihad gitu? Tengok dia guna istilah pun tak kena pada tempat tu. Ijtihad apa lagu tu? Benda-benda gitulah. Sebab tu kalau kita ngaji ramah guru, okay? Nah, orang tu hari ni kita ngaji, dia akan berlaku muzakarah ilmu dalam keadaan kita tak sedar. Muzakarah ni dia mula-mula dengan tanya, apa gini? Boleh ke gini? Orang ni sebut gini, itu dia panggil muzakarah. Muzakarah ni saling memperingatkan maklumat. Saya ingat gini, awak ingat lagu mana? Hak mana hak tu? Itu dipanggil muzakarah. Dia tak akan berlaku kalau kita ta'assub duk main seorang tu. Ya, betul sama kalau tu. Tak jadi. Tak jadi gitu. Baik, seterusnya. Okey, sekarang ni kita pergi seterusnya. Cuba tengok muka surat 382. Sebenarnya apa kaitan perkataan kenyataan Imam Ahmad dengan tajuk? Apa dia kaitan? Tajuk ni mana bila seseorang tu ni nak ayatnya termasuk dalam syirik ni kenyataan secara umum. Bila seseorang Muslim, bila ada seorang ulama ataupun umarak pemimpin mengharamkan sesuatu yang jelas halal berdasar kepada nas. Jelas dalam Quran dia kata benda halal, dia kata haram. Maka awak terima dia kata haram. Maknanya walaupun dalam Quran hadis tak kata gitu. Ataupun dalam Quran hadis jelas mengharamkan sesuatu. Tiba-tiba ada ulama atau umarak ni pemimpin. Politik ke hak tidak ulama. Dia pemimpin. Awak terima dia. Perbuatan itu seperti kita buih hak Allah pada makhluk. Boleh mau berkata. Peruntukannya. Tapi sebab tu ada duk peringat semua. Kalau berlaku pada individu, kita kena buat kenyataan. Kata gini boleh bawa pada kafir. Hak orang tu kena panggil. Panggil jangan panggil hari Jumaat. Panggil hari Ahad. Panggil hari Ahad. Lama sikit boleh kecek dengan dia tu. SPRN ni 9 jam. Dia soal 9 jam. Start pagi sampai malam. Lepas kau itu. Tubik pokok gitu dah buat. No. 9 jam. Telah tanya gitu nak tahu. Buat mari dengan video dia tu. Hari Jumaat kalau panggil hari Jumaat sibuk nak main Jumaat pula. Lepas tu mau cepat lepas kau itu. No. Tu gitulah dia. Baik. Cuba kita tengok sini. Apa kaitan kata-kata Imam Ahmad? Aku heran. Bapa setelah jelas nas ni hadis ko, khususnya hadis lah dia sebut. Jelas daripada Nabi. Gini kenyataan Nabi. Tiba-tiba nak ambil lagi pendapat Sufyan Tsauri. Sebut nama Sufyan Tsauri tu bukan maksud Sufyan Tsauri. Maksudnya tokoh. Walaupun sahabat Sufyan Tsauri pun tak boleh. Dia tak boleh lah hadirat kita nak membandingkan kenyataan Nabi yang sahih dengan kenyataan orang lain. Tetap setinggi mana orang itu pun kita kena ikut hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ni dia akan ada sebut anda tak ingat mana anda baca sini ke mana. Ramai kan termasuk Imam Syafi'i ramai lagi kalau kita tengok dalam kitab yang mana ulama-ulama kita sebut bila dia buat kenyataan hukum gini, dia kata alulah kamu berjumpa dengan hadis Nabi saya bercanggah dengan pendapat aku, mu kena tolak pendapat aku, kena terima hadis saya. Antara Imam Syafi'i dah ramai lagi sebenarnya ulama kecek gitu. Ramai lagi. Baik. Ni yang dimaksud oleh Imam Ahmad ni. Cuma dalam bentuk ungkapan yang lain. Tapi maksudnya gitu. Dah jelas dia Nabi apa nak ikut orang lain. Walaupun sahabat Sufyan tu maksud dia ni. Baik, cuba kita tengok di sini. Ni huraian dia lah. Bahawa Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahawa berpaling, yakni mengabaikan sunnah Rasulullah dengan mengambil pendapat orang lain adalah suatu bentuk syirik, yakni mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Sebab sunnah Nabi yang sahih yang jelas itu wahyu daripada Allah. Wahyu tu dalam masalah ketaatan. Jadi Imam Ahmad berdalil dengan ayat ni lah. Dengan ayat tadi, ayat suratul Nur, falyahdharil ladzina tadi. Mula falyahdharil ladzina yukhalifu. Itu suratul Nur ayat 63. Allah juga berfirman. Pensyarah ni dia mari contoh hak lebih mudah kita faham. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Sebenarnya taat pada rasul bermakna taat pada Allah. Makna kalau dia tinggal rasul setelah sahih pendapat ni rasul, hadis sahih tinggal juga seperti tinggal firman Allah. Seperti tinggal Allah. Tu jadi syirik tu, maksud syirik tu. Baik, habislah di situ tu. Sekarang ni kita masuk wahyu yang keberapa ni? Tadi ana pun tak tulis sini. Kita pergi kepada dalil seterusnya lah. Dua. Ini dalil yang ketiga. Tulisnya dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Diriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Ini diriwayatkan daripada Adi bin Hatim. Dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca
ayat 31 surah At-Taubah ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Pokok Yahudi, mereka menjadikan orang alim di kalangan Yahudi, orang panggil pendeta-pendeta tu, ruhban dia tu lah, dan juga rahib-rahib mereka, yakni padri-padri Kristian itu, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Baik, sekarang tu sebelum kita baca huraian bawah tu, geria kita perhayat. Ada kedengaran tak Yahudi kata Tok Guru dia ni Tuhan? Rab ni Rab kita, ada tak? Ada ke pengikut Kristian, Nasrani zaman dulu, Nasrani, dia kata kepada orang agama dia, hak kita hak disebut sebagai padri tu, dia ni adalah Rab kita? Tak ada. Tapi berapa ayat Quran kata orang-orang Yahudi, dia anggap agama dia menjadikan agama dia, pokok Nasrani menjadikan agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kenapa dia maksud menjadikan tokoh agama mereka sebagai Tuhan di semua? Tak apa maksud. Tak kira pokok Nasrani kata, sekadar dia kata Nabi Isa tu Tuhan kita. Tu pun dia tidak kata Rab. Pokok Nasrani dia tidak kata apa Tuhan tu Rabbi. Cuma dia kata dia tu ilahi yang kita sembah. Dia tak kata yang menjadikan kita Nabi Isa tu. Dia tak kata. Dia tak kata Nabi Isa tu Rabbi. Dia cuma dia kata ilahi. Dari sudut uluhiyah saja. Dari sudut rububiyah. Dia tak kata tentang Nabi Isa tu. Kemudian Adi bin Hatim sebut gini. Maka aku berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya kami tidak sembah mereka. Moga dia ni kan mari daripada zaman jahiliah. Dia ni mari daripada zaman jahiliah. Maknanya dia pun ada pengalaman juga. Sembah berhala ni kira-kiranya gitulah. Dia kata kami tak pernah pun. Kristian dah zaman tu sebelum Islam. Dia hidup dua zaman. Jadi kami tak kata kepada agama kami sebab sebut sana, dia tak kata pun Nabi Isa tu Rabbi. Dia tak kata pun. Cuma dia kata yang disembah sebab dia tu anak Tuhan, ada unsur Tuhan. Tapi dia tak kata Nabi Isa tu Rabbi. Dia tak kata. Lagu mana hadis ayat ni kata popok kita dan popok Yahudi anggap agama mereka sebagai Rab, arbab min dunillah. Apa dia maksud kata-kata itu sebenarnya? Sebab pengalaman dia hidup di dua alam tu, zaman Kristian dan zaman Islam ni, masa dia duduk zaman Kristian, dia tak kata. Dia tak kata. Lagu mana? Maka Nabi pun beri penjelasan kepada dia. Nabi pun beri penjelasan kepada dia. Alisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunah. Faqultu bala qala fatilka ibadatuhum. Nabi kata, tidakkah orang-orang Kristian, orang Yahudi, orang Kristian mengharamkan, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Mereka tu mana ahli agama tu, ahli agama, pendeta Yahudi, atau apa tu kita kata ruhban, apa ni, padri-padri Kristian, mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lepas tu kamu ikut mereka, tak ikut Taurat, tak ikut Injil, tak ikut kitab suci, tapi terima pandangan Tok Guru yang bercanggah dengan kitab suci. Tidakkah gitu? Tidakkah mereka yang ni agama-agama dalam agama Yahudi dan Nasrani itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Tiba-tiba kamu terima pandangan mereka, abaikan kitab suci kamu. Adi kata, ya, hak tu memang berlaku. Hak tu adalah gitu. Lagu tu. Dia tak kata Tuhan. Tetapi terima penghukuman yang dibuat oleh agama mereka walaupun bercanggah dengan kitab suci mereka. Dia memperakui hak tu. Maka Nabi berkata, itulah makna sembah. Itulah makna sembah tokoh agama. Itu makna sembah. Maknanya sikap kita kerana apa? Kerana mengharamkan dan menghalal sesuatu ini, dia panggil autoriti daripada Allah. Itu hak Allah. Bila kita ambil autoriti itu beri pada agama kita, walaupun kita tak kata dia Tuhan kita, kita tak kata kita sembah dia, tapi perbuatan kita tu sudah masuk dalam kategori maknanya menuhankan dia. Itu maksudnya. Itu jelas. Jadi maknanya kemusykilan yang ditimbulkan oleh hadis ni Nabi sendiri yang jawab. Nabi sendiri yang jawab. Dia pun syarah lah hak kenyataan hak Nabi sebut ni, antara kes yang berlaku antara Adi bin Hatim ni dengan Nabi tu, syarah dia macam tu. Cuba kita tengok sini. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, mereka yang menjadikan orang-orang alim dan juga rahib-rahib mereka, yang ni padri-padri lah, kita kata orang alim, kita tak Yahudi lah, rahib-rahib mereka ni, ataupun orang alim tak kira dalam zaman mana, zaman Nabi ke, ataupun rahib-rahib maknanya tokoh-tokoh agama dalam Kristian dan juga tokoh-tokoh agama dalam agama Yahudi, mereka menjadikan jadi pengikut, mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Mereka mentaati orang alim dan rahib mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baik, perenggan pertama ni maksud gini. Mudah, untuk mudah faham. Isu dia sangat jelas. Ibn Taymiyah buat penjelasan
Maksud pengikut menjadikan agamawan mereka sebagai Tuhan, sebagai Rabb, maksudnya dia menerima hukum yang dikeluarkan oleh agamawan mereka walaupun bercanggah dengan nas wahyu. Itu mudah. Dalam keadaan dia tahulah, jelas Quran sebut gini, Taurat sebut gini, Injil sebut gini, tiba-tiba dia ikut Tok Guru juga hak bercanggah dengan itu. Tu maksudnya dia telah menjadikan agama mereka sebagai Rabb, arbaban min dunillah. Jadi mereka ini orang yang bersikap gini ada dua golongan. Hak mana ni? Orang panggil pengikut agamawan. Ada dua jenis. Pertama sekali, mereka mengetahui bahawa orang-orang alim dan rahib-rahib mereka telah mengubah agama Allah Azza wa Jalla, maka mereka mengikuti juga walaupun mereka tahu bahawa agama mereka telah memesokkan ajaran hak sebenar. Mereka tahu. Sehingga mereka meyakini bahawa apa yang Allah SWT haramkan adalah halal dan apa yang Allah halalkan adalah haram. Kerana apa? Kerana mereka telah mengikut tokoh-tokoh mereka. Padahal para tokoh mereka telah menyisihi ajaran Nabi mereka. Maknanya mereka tahu. Tak tahu itu lain cerita. Ini tahu. Hukum asalnya berdasar pada nas daripada Allah. Tapi tokoh agama mereka kata gini. Bercanggah tu. Tapi mereka ikut juga agama mereka. Jelas begitu. Itu maksud ittakhadhu ahbarum arbaban min dunillah. Itu ahbarum wa ruhbana arbabam min, itu maksudnya. Maka kalau begini dalam kategori hak pertama ni, tahu isu dia tahu. Hak asalnya begini pada wahyu. Tiba-tiba mereka ikut juga hak guru mereka. Hak bercanggah dengan wahyu. Itu dikira menyelisih. Maka dalam kisah ni mereka menjadi kafir. Mereka menjadi kafir. Sebab dia sudah dikira memberi hak Allah kepada makhluk. Hak ni dalam kitab Risalah Tauhid pada sebut ni. Syirik. Dia syirik tu ada pembahagian, tak silap dah rasa pembahagian dalam kitab Risalah Tauhid. Syah apa ni? Ismail Sahid tu. Molek situ. Syirik fil tasmiyah, syirik fil ibadah. Dia ada pembahagian dia. Walaupun mereka tidak salat dan tidak sujud pada orang alim mereka, sesiapa yang mengikuti orang lain dalam hal-hal menyelisih agama Islam, pada dia tahu bahawa perbuatan itu menyelisih agama, dia tahu, tapi ikut juga kerana percaya, kerana sangka baik, dia tahu salah, maka samalah dia dengan Yahudi Nasrani. Mana kalau ada umat Nabi Muhammad berperangai gini juga, ikut Tok Guru, walaupun Tok Guru sebut salah dengan hak Nabi, dan dia tahu hak Nabi yang gini, ikut Tok Guru juga dengan alasan gini-gini. Tok Guru kita ni dia tahu yang tersirat. Hak Nabi sebut tu kira-kiranya hak zahir, hak batin di sebalik tu Tok Guru kita tahu. Tu lagi lah pokok batiniah pula tu. Tu golongan yang pertama. Cuma sini anda nak baca. Jadi hak ni pemahaman daripada hak ni lah. Ini bagi orang yang tidak mempunyai kita kata yang tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu dari sudut pengetahuan. Tak mampu ni kadang-kadang setengah kita tengok orang kampung tu, orang panggil mukallaf. Kadang-kadang betul lah dia tu mukallaf, tapi kadang-kadang kalau kita ngajar payah sikit tak payah selalu. Dia kena royak ni bahasa mudah benar-benar simple-simple. Hak tu pun kadang-kadang tak ingat pula, salah payah pula. Mana kemampuan pengetahuan itu tak ada. Jadi maka mereka yang dipertanggungjawabkan, maka yang menjadi tanggungjawab. Sebab orang-orang lagu ni biasanya dia ikut maklumat yang disampaikan oleh ustaz, oleh agama. Jadi katakanlah salah ustaz tu ayat, dia tak dosa orang kampung. Dia tak dosa. Yang dosanya agama. Sebab orang kampung ni hati-hati. Ya Raja Rimah di Timur Laka kalau dia percaya ke ustaz tu. Terbal bu. Tu dia kata tu gajah tu cuma spesies terbal. Dia percaya orang kampung ni selalu ayat. Mampnya kalau ustaz dia nak orang kampung bodoh tu. Tak memang gitu mati. Kita tengok dia sebut pelik-pelik percaya kecil atas batu jadi mah percaya. Boleh percaya tu. Sebab tu ustaz tu berani kecil. Baik, yang kedua, mereka mempunyai keyakinan dan keimanan yang tetap bahawa yang haram adalah haram dan yang halal adalah halal. Tetapi mereka mentaati orang alim dan rahib-rahib mereka dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana seorang Muslim yang bermaksiat disertai keyakinan bahawa yang dilakukan itu adalah maksiat. Maksudnya ginilah mudahnya kalau kita tak baca habis. Dia maksudnya gini. Ada juga kelompok yang kedua ni. Kelompok yang kedua ni, dia ada keyakinan tetap haram tu, apa yang Allah haram tu, itu tetap haram. Apa yang Allah halal tu tetap halal. Tetapi dia ikut orang alim kerana atas dasar maksiat kepada Allah. Dalam keadaan dia tidak kata hak haram tu, dia tidak kata yang dihalalkan oleh alim ulama dia tu. Maknanya dia terima, dia tetap, dia kata berdosa, cuma dia ikut juga. Dia ikut juga. Ada kategori gitu. Maknanya hak dia buat tu dia tahu salah.
Dan dia pun ikut tu bukan bermakna dia terima pula. Awak tok guru dia kata halal tu halal, dia tidak kata gitu. Kalau dia kata gitu jadi hak mula-mula tu lah. Cuma dia nak ikut tu, biar salah pun dia nak ikut. Tapi dia yakin tok guru dia tu salah. Ada jenis lagu tu. Hak tadi dah. Dia pakai terima hak guru dia. Hak dalam Quran sebut tu dia khabar tu. Dia kata hak ni lebih betul, lebih tepat. Sebab tok guru kita lebih tahu tentang nas Quran ada hadis. Oh dia kata gitu. Dan dia yakin dia tidak salah. Hak ni dah. Sebab orang lah, orang Islam kan, bila dia minum arak, bila dia nipu, dia tahu salah, dia tak kata betul, tapi buat juga. Hak ni dia panggil asim billah, orang deraka Tuhan, ahli maksiat lah. Hak ni pun maksiat dalam maksud ikut guru, walaupun tahu guru salah, dia ikut juga. Hak tu kategori yang kedua. Hak ni dalam, sebab hak ni kih berat. Kih bukan kih kecil, kih menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang berlaku pada guru, dia terima juga. Atas dasar ikut tu, biarlah. Dia tahu tu guru tu salah, tapi dia ikut. Tapi kih ni kih berat, sebab kih tahlil ma haramallah, tahrim ma halallallah. Mengharamkannya apa yang Allah halal, menghalalkan apa. Benda tu kih berat. Dia ikut juga dalam keadaan dia tahu tubuh dia salah. Hak kih lagu ni pun ada ulama menyamakan maksiat semisal ini boleh membawa pada syirik juga. Boleh membawa pada syirik juga. Boleh membawa pada syirik. Tapi hak beratnya nombor satu tak dia. Nombor satu tak dia. Baik, tak apalah. Ni sebab tu hadirat hak kita nak bincang ni kitab ni proses pengukuhan. Kita nak hak pure sengerti. Akhirnya tak boleh. Tak boleh. Biar tok guru kita saya setahu mana, kalau kita yakin kita ngaji ngamal lagi guru lain, kita betul tok guru tu kita tu salah. Tapi biasanya kalau tok guru betul-betul kita kata taat mengaji sengerti, payah nak jumpa lagu ni nyakit. Dia biasanya duk tengok dalam bukan kajian, kita duk baca apa orang ni jadi lagu ni. Contohnya ana baca Brelwi namanya Syekh Ahmad Ridha Khan lah. Bapa dia jadi gitu. Dia ngaji tu siapa Bukhari Muslim. Baik main dengan Syah Ismail Syahid. Kamcing dia tu. Popok Mujahidin lagu asal ni mereka awan. Dan dia tulis 9 buah kitab tu. Syekh Brelwi tu. Ali Ahmad Ridha Khan tu. 9 buah kitab. Dan dia ngaji habis khatam Bukhari. Ada kitab tauhid, kitab akidah dengan beberapa, tak silap 2, tak silap anda boleh cek sebelah. Dia tulis kitab hebat. Tapi apa jadi sesat? Jadi kalau kita baca sejarah, dia mula jadi sesatnya bila dia ikut tarikat. Bila dia ikut tarikat, tu mula dia jadi sesat. Akhir sekali jadi ada tarikat sendiri. Brelwi tu. Sebenarnya ni sebuah kampung dia tu. Brelwi nama kampung dia tu. Oh, mana anak kata dia kaya, bapak dia berjuta, bapak dia ni. Di India ni berjuta, dia kaya-kaya pula tu. Bapak dia ni kalau kubur tutup guru dia, kita ingatkan masjid, pergi kubur kalau gitu. Nyakit tu. Antara akidah dianya, bila kita selawat Nabi mari dalam majlis selawat kita, dia lah tu akidah dia. Sebab tu dia letak khusi comel, walaupun tak nampak khusi, tak nampak mari, tapi akidah. Benda akidah ni kau raib yang tak nampak. Dia letak situ pula. Susah soalan. Baik, seterusnya. Cuba kita tengok faedah apa kesimpulan daripada hadis ni. Yang pertama sekali, mentaati para ulama dan ahli ibadat dalam menyelisihi syariat Allah termasuk dalam kategori menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Cuma hak ni hak nombor satu ni cuba perhatilah. Mentaati para ulama dan ahli ibadat dalam perkara yang menyelisih syariat. Isu dia sekarang ni, orang taat tu dia faham lagu mana tu? Dia ikut ulama, dia faham lagu mana? Dia tadi kan kita bincang, ada setengah pengikut tu dia tak tahu hukum asal. Dia terima hukum terus daripada guru dia. Guru dia tu salah ayat. Atau guru dia punya, dia tak tahu. Orang hak ni, hak perekat ni, kalau dia ni termasuk orang yang tak ada kemampuan, orang kampung biasa, tak ada kemampuan nak menerima ilmu lebih daripada tu, maka tu guru dia akan menanggung dosanya. Tetapi kalau pengikut tu, dia ikut tu guru dia, lepas tu dia ta'assub, dia tak sengaja orang lain, menyebabkan dia salah kerana ta'assub pada guru dia, menyebabkan dia tak sengaja dengan orang lain, dalam keadaan dia mampu belajar, mampu cari ilmu lebih daripada apa yang ada pada guru dia, kemungkinan dia akan dipersahakan oleh Allah dari sudut kesalahan dia tak belajar. Hak yang ketiga ni beratnya, dia ikut tok guru dia. Tok guru dia tu salah dalam bab besar, bab tahlilul haram wa tahrimul halal. Dia tak ada tahu guru dia tu salah, bercanggah Quran, tapi dia ikut tu guru dia juga. Tu yang ulama kata boleh bawa pada kufur. Hak tu maksud ittakhazu ahbarhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Hak tu maksudnya. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu bagi anak hak kikir lagu ni, kadang-kadang kita payah juga nak menentukan pengikut ni dia duduk dalam kategori mana. Kadang-kadang kita kata tu guru awak dia sebut tu guru kita ni ngaji pakai nuh.
Pakar bumi awliya dengan ngaji. Ngaji situ sini pun. Yalah kata ngaji tu suku. Kita bukan persoalan pengajian, persoalan maklumat tu sahaja. Quran gini-gini. Katakanlah dia terima juga atas rasa ta'assub pada guru. Surah tu tu nak ukur lagu mana. Tapi kira-kira dia tu bahaya tu. Sebab cara dia tu boleh membawa pada syirik. Kita tak kata syirik lalu. Tapi boleh membawa. Kita tak kita terasa cemak. Tapi bahaya. Tak boleh sebenarnya berterusan begitu. Yang kedua, mentaati makhluk dalam hal maksiat kepada Allah merupakan suatu bentuk ibadat pada makhluk tersebut. Dia taat pada seseorang, khususnya guru lah. Walaupun dia tahu guru tu salah. Itu dikira sebagai, sudah dikira ibadat sembah. Sudah dikira sembah dalam istilah agama. Sebab tu anak kata isu ni agak susah sikit sebab kita tak tahu pengikut tu setara mana. Kita tak tahu. Boleh jadi sebenarnya dia jahil. Boleh jadi sebenarnya dia anggap tu betul. Dia anggap tu sebut itulah Allah sebut. Dia tertipu gitu. Tak tahulah. Sebab tu dia ada pula mahkamah Allah ni, Allah tahu. Allah buat keputusan tu mesti adil. Jadi dalam kikih lagu ni hendak kita sebut perbuatan lagi boleh membawa pada syirik. Dan kita kena sebut alternatif dia. Hak sepatutnya kena gini, kena sebut. Surah Tuhan. Dia nak jadi lama ikut dia. Nak mana? Nabi sendiri pun sebut orang tak terima. Nak ayatnya bahawa manusia ni ada dua jenis. Ada yang menerima kebenaran, ada yang tak menerima kebenaran. Memang terang dah begitu. Itulah hari video kita baca. Kemarin anak buat tafsir bahasa tu. Kul hal yastawil ama wal basir, itulah walladzina amanu wa amilus salih walal musii. Tu ayat tu. Manusia ni ada hak jenis buta, ada hak jenis jelek. Buta ni mana buta matahari, jangan jelek mata hati. Jadi makna kalau hak tak terima tu kebenaran tu kita kira buta mata hati. Itu ayat tasliah juga tu. Ayat jangan sedih lah kalau tak terima. Nabi dulu sedih dia bila Bani Hashim sendiri pun ada tak terima ajaran dia. Bila tuan itu Nabi asal rupanya memang gitu dah Allah buat manusia ni. Jadi serah pada Allah, tak usah hukum lah, dia ikut dia serah Tuhan. Asalkan kita sapa maklumat. Sebab ada setengah sahabat rakyat terima selalu. Ada setengah tu rakyat Nabi wafat baru beriman. Macam lambat. Ada setengah tu mati dah kadang tak terima. Memang gitu manusia. Rakyatlah setara mana kalau dia tak terima, dia tak terima. Sebab tu tugas kita rakyat sampai maklumat. Yang ketiga, makna ibadat ni luas. Ia mencakupi segala yang dicintai dan diredai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Perkataan yang tidak tampak maksudnya keyakinan. Adapun amalan yang tampak adalah amalan yang tidak tampak adalah amalan hati. Perkataan yang tidak nampak ni maksudnya keyakinan. Adapun amalan yang tidak tampak adalah hati. Hak nampak ni amalan jawarihi dia panggil. Amal jawarih dia panggil. Dulu kita sebut ta'arif ibadat pada muka surat 10. Ingat dulu masa dia masa di muka surat 10 dia ada sebut ta'arif ibadat. Cuba tengok muka surat 10. Ingat lagi. Ini antara ta'arif ibadat yang terbaik lah. Ada setengah ulama kata hak ni Imam Malik sebut. Dah boleh cuba tengok muka surat 10. Dia ibadat dia buat huruf highlight bold, dia betul bold. Cuba tengok. Ibadat adalah istilah yang mencakupi segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah reda. Tak kiralah perbuatan itu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk amal lisani ke, ataupun amal jawarihi, perbuatan dengan antar zahir, ataupun amal qalbi. Amal qalbi ini maksud dianya hati. Tiga. Tak kiralah. Maknanya bila kita buat sesuatu, kita dapat mahabbatullah dan dapat mardatillah, tu orang panggil ibadat. Tak kira apa saja. Jadi ta'arif ibadat hak ni dia mencakupi ibadat umum dan ibadat khusus. Ibadat umum ni asalnya benda tu harus, tapi bila kita buat cara sunnah dia jadi ibadat. Makan tu harus, lembu makan, orang kafir makan. Tapi bila kita makan dengan sunnah Nabi dia jadi ibadat. Tu orang panggil ibadat umum. Ibadat khusus ni baca Quran tu lah. Sembahyang, puasa, zakat, terus kemudian kita kata zikir, tu dia panggil ibadat khusus. Jadi ta'arif ni merangkumi kedua-dua. Kita berjalan, kita pun ingat Nabi tak berjalan dengan cara sombong. Jadi kalau di Kelantan kita kalau jalan pasal sombong lagu mana, kita tak buat. Bahawa kita bila nak jalan pun bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, minta berlindung dengan Tuhan. Allah Maha berkuasa, tolonglah aku supaya aku ni sentiasa tawaduk. Kita pun jaga. Aku ingat sama kalau timur perasaan tengok orang susah kita rasa kita besar, katalah auzubillah minasyaitan. Lagu tu agak jalan dia tu boleh pahala. Benda harus. Tidur benda harus, tapi boleh pahala. Sebab apa? Sebab kita ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi harus jadi ibadat. Tu dia panggil ibadat umum. Banyaklah hati-hati dah. Sebab tu kalau kita ikut agama, setiap hidup kita jadi ibadat. Masuk bilik air jadi ibadat. Sahabat Nabi dalam proses pendidikan ni,
Itulah isu bersetubuh dengan isteri tu. Sahabat tanya, boleh pahala, dia kata. Nabi guna kaedah qiyas lah. Agak-agak kalau kamu setubuh dengan berzina lah, kita kata. Dosa apa? Dosa. Ada kalau bersetubuh dengan pasangan yang halal, mesti boleh pahala. Guna qiyas gitu. Sahabat kata rupanya boleh pahala sebab dia anggap benda tu nampak macam memalukan. Dia ingat kata tak boleh pahala. Sebab tu sini sebut. Hak tu dia panggil ibadat umum. Sebab apa? Sebab asalnya bukan ibadat. Tapi dia jadi ibadat dengan sebab kaifiat. Tapi baca Quran tu memang tentu dah ibadatnya. Cuma dia jadi rosak kerana tidak ikhlas. Kerana salah cara buat. Tapi ibadat khusus dah tu. Hak ni memang asal tidak ibadat. Dia panggil benda harus, benda mubahat. Tapi dia boleh jadi benda ibadat dengan cara kita buat. Baik, seterusnya yang keempat. Penjelasan salah satu bentuk syirik iaitu syirik dalam bab asyirik fit ta'ah. Syirik dalam bentuk ta'ah. Ta'ah dalam kisah tadi. Dalam kisah tadi. Jelas bercanggah. Jelas benda ni haram. Ikut juga. Walaupun tahu haram. Apa? Sebab dia tunggu kita. Tu boleh buat pada syirik nanti. Perbuatan lagu tu. Paling tidak dosa besar lah kalau tidak syirik pun. Tapi bahaya tu. Bahaya tu kan. Yang kelima, menghalalkan dan mengharamkan ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang lain. Jadi hak ulama kita duk khilaf tentang halal haram tu dalam hukum yang tak jelas. Hak ni maksud hak jelas terang. Sepatut tak ada khilaf dah. Sebab apa Bani Israel tu Allah? Sebab benda hak jelas dah berkhilaf lagi. Sebab tu Bani Israel dikutuk oleh Allah tu. Benda hak jelas dah dan kita ada khilaf lagi. Sebenarnya bukan khilaf tu, nafsu orang panggil lagu tu. Yang keenam, penjelasan kesesatan Yahudi dan rahib-rahib, yang ahli ibadat mereka. Orang alim ni apa Yahudi lah. Dan rahib-rahib ni mana Nasrani. Sebab apa? Sebab segala-galanya beri autoriti pada agama mereka walaupun bertentangan dengan wahyu. Yang ketujuh, penetapan bahawa orang Yahudi dan Nasrani telah berbuat syirik. Jadi kalau mereka pun asalnya muwahhid boleh jadi musyrik, kita pun boleh jadi gitu. Kena berhati-hatilah. Daripada muwahhid yang mentauhidkan Allah, kalau tak jaga, dia boleh jadi musyrik, mensyirikkan Allah. Seperti mana berlaku pada agama wahyu hak dulu, hak tu boleh berlaku juga pada agama wahyu kemudian. Kemudian pokok agama para rasul, asas basic agama para rasul alaihi wassalatu wassalam sadah dia tauhid sama. Hak tu tak ada beza. Daripada Nabi ada sampai pada Nabi Isa, sampailah pada Nabi kita, hak tu sama, standard. Tapi fiqh berubah-ubah. Sebab tu berdasar pada perkembangan zaman. Banyak lagi hadis-hadis kita kata fiqh, hukum-hukum fiqh hak tidak berkait dengan ibadat khususnya akan ada di zaman-zaman kemudian tentang muamalah. Tapi kalau bab semaya tak boleh, dah ada semaya lain walaupun akan datang tak boleh. Ada zaman Nabi cemuk tu yang akan ada dalam kita. Sebab ibadat khusus gitu. Mana tak mungkin ada sunat puasa pada kerana hari jadi, tak ada. Tak akan ada tu. Surah ayat lah. Yang kesembilan, semangat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap ilmu. Maknanya berdialog dengan Nabi tentang ilmu. Seperti mana berlaku pada Adi bin Hatim radhiyallahu. Wajib meminta penjelasan kepada ahli ilmu dalam perkara yang tak jelas hukum. Kena tanya. Disyariatkan mengajari orang yang jahil. Sama pun kalau sebut bodoh ni nasihat ni mana jahil. Sebab bodoh ni dia bunyi sebab buruk dengar ni. Tak mana bodoh-bodoh mari duduk depan. Keparok gitu. Dia tak apa, jahil dia kira. Mana jahil? Celaan terhadap taklid bagi yang mampu beristihad. Mana kalau ulama mampu beristihad, dia tak boleh taklid pada ulama lain. Begitulah juga orang mampu belajar, dia tak boleh ikut manusia ni secara membabi buta, kecuali orang itu ada dalil. Jadi dia ikut sebenarnya kalau dia tahu ada dalil. Ikut gitu. Mana ikut tu mana kita nak taklid pada ulama, tetapi kita tahu dalil walaupun mungkin kita tak ingat dalil. Mungkin kita nak uraikan tapi ada dalil. Dengan dalil tu meyakinkan kita. Tu taklid tu tak apa. Masalah sah lagi ni, kalau orang tak mampu, manusia ni macam-macam peringkat lah tak mampu. Dia taklid buta pun boleh. Taklid ni maknanya dia tak tahu dalil pun tak apa. Ada setengah ulama memang ada yang kata begitu. Kadang-kadang kalau sebut dalil pun tak ada makna pun pada dia. Orang lagu ni berat tanggungjawab pengajar. Dia kena mengajar, dia kena buat kulit siap-siap, kena buat sahih. Kalau tak buat hak khilaf pun tak boleh. Kena buat selalu. Itu hak sahih lalu. Dia ada amal tu. Maknanya nak mengajar orang kapung, hak buta huruf, hak dia di peringkat kita kata jahil, sehingga kalau belajar pun payah. Berat dia nak mengajar orang lagu ni. Jahil, lepas tu nak terima ilmu pun payah, nak ngaji pun tak sampai tahap tu. Lepas tu kerahkan pula. Hak ni lepeh dia. Tok guru klik perlu hejak lah ni. Kira 3 minggu tak sil. Dia tu turun 3 kilo. Berat badan. Ngajar bubuk ni. Baik.
celaan terhadap taklid bagi yang mampu berisytihad. Tak apalah ni, nanti peringkat lain. Mentaati para ulama dan ahli ibadat dalam menyelisihi syariat Allah ada dua keadaan, sebagaimana disebutkan dalam perkataan Syekhul Islam. Pertama, kufur dan syirik dan maksiat. Lagu mana taat pengikut taat kepada ahli agama, tetapi ketaatan itu berlaku sehingga menyebabkan dia menyelisihi wahyu. Ni boleh jadi kufur atau syirik, ataupun boleh jadi maksiat saja. Lagu mana ikut ulama, ikut orang alim, tapi jadi kufur ataupun syirik? Lagu mana bentuk pengikut tu? Pengikut nombor satu ni, sehingga bila dia ikut tu dia jadi kufur dan syirik. Maknanya sebenarnya pengikut ni dia boleh belajar, dia boleh ikut, maknanya dia orang cerdik lah. Dan dia ikut ulama tu dalam keadaan dia tahu ulama ni salah, dia ikut juga. Kerana apa? Kerana saya ke ulama, kerana tak ikut, tapi dia tahu salah, ikut juga. Dan hak dia ikut tu ikut dan salah dalam isu berat, isu tahlil dan isu tahrim, menghalalkan dan mengharamkan dan menghalalkan. Hak tu boleh jadi kafir, boleh jadi syirik. Selagi pengikut yang jahil, dia tak tahu. Dia tak tahu hak dia ikut tok guru ni salah dengan Quran, dia tak tahu. Dan dia tak ada kemampuan nak buat analisa. Dia ni orang kampung ni dia tak tanya pun, dia tidak pergi tanya pun ustaz tu, dia tak telefon pada ustaz tu, dia pakai jalan dah ustaz ni, pakai ustaz nipu, pakai subai besar semua. Lepas tu ustaz ni pun ada dua subai dua subai, dia kat pengen lagi. Dua subai, lepas tu ngaji tinggi. Lepas tu ustaz ni pun mata pun buka jari-jari. Dia kata ini nak okey ni, dia pun percaya. Lepas tu dia ikut, tapi dia tak tahu salah, sebenarnya salah. Hak tu ulama kata tak apa. Hak tu dia peringkat lain tadi, bukan Ibn Taymiyah sebut ni, dia tahu salah. Dia tahu salah, tetapi dia tahu salah, cuma dia ikut. Dia tidak kata hak betul tu dia. Hak Quran tu salah, dia tak kata gitu. Hak Nabi ni dia kata tidak sesuai dengan zaman. Hak tunggu kita ni betul. Dia tahu hak Nabi ni gini, dia tahu, dia boleh bezah ni hak Nabi. Yang tu dalam bab tahlil dan tahrim, tu boleh membawa pada kafir, boleh membawa pada syirik atau bahaya tu. Kita setuju ke tak setuju hadirat, kenyataan begini, sebenarnya ulama kita sebut ni tak ada kepentingan apa-apa. Dan kita kalau kita sombong dalam kini tak seikut ni, kita nak kah jauh ni, kita berhadapan dengan kemungkinan perbuatan kita jadi kufur. Kemungkinan kufur syirik ni dia tidak sama dengan kemungkinan boleh pahala besar, boleh pahala sikit. Hak kita kata hak ni lebih afdal, tidak afdal tu masalah pahala sikit, pahala banyak. Hak kufur dengan syirik ni dia rasa habis orang panggil agama kita. Sebab tu dalam khilaf ulama dalam isu kufur dan syirik, kita lebih baik terima hak ulama kata kufur dan syirik. Cek tu. Boleh cek, tengoklah. Ni pengalaman anak baca kitab lah. Kalau ulama khilaf dalam salah satu perkara, yang mana khilaf tu hukum dia kafir atau tidak kafir, syirik ataupun dia syirik, cek tu perbuatan tu sebenarnya tak buat pun tak apa. Cek tu perbuatan tu ada hak sunnah dia. Cuba tawassul. Bila ulama kata tawassul dengan orang mati, pergi kubur ataupun sebut nama ulama tu dalam doa supaya dia ni menjadi kabel kita dengan Allah. Setengah ulama kata itu syirik. Itu termasuk ghuluwun fi shalah. Maknanya apa? Maknanya perbuatan begitu tak buat pun tak apa. Kita letak orangnya. Dan mesti ada tawassul hak sunnah, hak betul. Mesti ada. Dia mesti ada alternatif dia. Gapo-gapo pula begitu. Hak ulama kata hak ni syirik. Dia mesti ada hak tidak syirik. Tu bab doa tu, bab tawassul ni dalam kategori doa. Gapo dia lagi agak kita kata talih. Tak ulama kata kemungkinan syirik. Mana ada tidak syirik? Mesti ada. Begitulah. Cumanya hak ni kandungan bab ni dia bincang daripada awal, poin-poin yang ada dalam bab ni. Yang pertama sekali tafsiran surah An-Nur. Ayat berapa tadi? Ayat 24 tadi tak? Ayat 63 tadi. Ayat 63 ke berapa tadi? Cuba tengoklah semula. Mula-mula sekali tu kita kata surah An-Nur ayat 63 betul tak? Mana tu? Muka surah apa ni? Muka surah 380. Falyahdharil ladzi. Tu huraian dia. Gapo dia maksud menjadikan gapo dia maksud hak Imam Ahmad sebut tu lah. Lepas tu dia mari ayat ni, menyalahi perintah Allah dan Rasul tu kesan dia setara mana. Jadi kena tengoklah kalau kita menyalahi Rasul dalam isu sunat tu mungkin tidak sampai berat ni isu hak berat ni. Isu tahlil dan tahrim ni. Tahlil dia makna menghalalkan apa yang Allah haram. Tahrim makna mengharamkan apa yang Allah halal. Isu berat. Kemudian yang kedua disebutkan tentang tafsiran ayat dalam surah Bara'ah. Surah Bara'ah ataupun At-Taubah tu. Muka surat 382 tu. Ittakhadhu ahbarum arbaban min dunillah tu.
Kemudian contoh kes yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas yang menyebutkan Abu Bakar Siddiq Umar bil Akhata tu, dia sebut dah sebelah ni. Mana tu boleh tengok semula lah daripada awal lagi. Dan contohnya dan contoh serupa yang dibawa oleh Imam Ahmad dan hamba tu berkenaan dengan Sufyan Ats-Tsauri dah jelas dah pada Nabi. Apa dia nak ambil dapat Sufyan lagi. Tu. Yang kelima, dia nak ayatnya bahawa kesalahan tahlil dan tahrim ni, mana kita mengiyakan pandangan ulama dari isu tahlil dan tahrim, isu berat ni sampai peringkat jadi kufur. Dia ni kalau benda ni dibiarkan berterusan begitu, tidak diperbaiki, dia boleh naik sampai peringkat orang panggil ghuluwun fi salihin, sampai peringkat dia jadi menganggap bahawa orang alim ni betul, tak salah. Orang panggil ta'assub, sampai peringkat naik ghuluwun fi salihin, dia boleh sebut nama guru dia tu sebagai nak pujuk Allah dalam doa dia. Seolah-olahnya bila dia sebut nama guru dia, Allah akan terima. Mana Allah terpengaruh dengan nama orang alim. Hak itulah Syekh Ismail kata syirik tu sudut syirik. Dia boleh pergi bawa situ lah. Yang keenam, hal ini kemudian berkembang. Lebih berkembang lagi. Dia akan berkembang. Benda sesak ni sama ada kufur ke tidak kufur ke, kalau tidak disekat dengan taubat, tidak dihapus dengan taubat, dia boleh berkembang dalam diri seorang. Itu bahaya tu. Sebab tu kalau kita tengok sejarah sembah berhala ni, dia bermula dengan gambar tu. Dan nak boleh ada wak gambar ni kerana timbul ghuluwun fi salim, perasaan kagum berlebihan terhadap tokoh. Maka dia tak padai dengan ingat dalam hati, dia akan buat dalam bentuk gambar, letak dinding, lepas tu buat tubik pula gambar, timbul boleh melihat daripada dua dimensi, akhir sekali buat patung, akhir sekali disembah. Supaya yang berlaku pada Mahatma Gandhi tu, Mahatma Gandhi tu. Siapa begitu berlaku baik, tu asal dia. Sebab tu lah kalau kita tengok setengah-setengah ulama kita, dia kata dia panggil isu apa, pengharaman gambar ni, dia bukan semata-mata kita tengok dari segi hukum fiqh. Kita kena tengok dari sudut sejarah, kena tengok juga dari sudut sejarah. Apa gambar ni jadi isu dah dalam agama kita. La'anallahul musawwirin wal musawwirat, misalnya hadis. Allah la'ana orang yang melukis gambar, tak kira lelaki perempuan. Bapa tak boleh. Lepas tu rupanya tak boleh tu di kalangan sahabat sendiri pun, sahabat-sahabat kata boleh kalau lukis gambar hak jenis tidak nyawa, pokok kayu boleh. Walaupun pokok kayu tu hidup tapi tidak kira nyawa lah, sebab dia tak gerak. Kira-kiranya lukis pemandangan hak gambar hidup binatang tu. Atau ada pula kata kalau lukis kira-kiranya hidup lukis, maknanya cukup seekor, cukup seorang. Kalau sekat kepala saya tak apa pula, khilaf pula situ. Apa jadi gitu? Apa jadi gitu? Setengah ulama kata boleh ni seni lah. Ni seni macam-macam pula kita kata. Tapi seorang kata tak boleh bahaya. Apa jadi gitu? Sebab dia melihat juga dari sudut sama sekali zahirnya. Yang kedua, gambar ni dia kaitan dengan geria. Gambar ni dia berkaitan dengan punca peringkat awal manusia nak sembah. Patung tu dia mula dengan gambar dulu. Maknanya latar sejarah tu perlu diambil kira juga. Hak ni pun gitulah juga hadirat. Kena beringatlah. Habislah di situ. Untuk sesi akan datang kita akan masuk pula perbincangan berhakim kepada selain Allah dan Rasul. Hak ni pun bahaya juga. Semua ni hadirat berhakim kepada Allah dan Rasul dalam hukum yang telah sabit dalam nas. Mana kita nak ambil keputusan orang lain tak boleh. Jadi hak ni kalau kita tengok 38 ni, mana kita berhakim kepada selain Allah dan Rasul dalam keadaan kita tahu dia salah, ikut juga. Itu bahaya, boleh bawa pada syirik. Hak ni pula tuntutan supaya kita berhakim kepada Allah dan Rasul. Hak talihnya selain Allah dan Rasul. Mafhum mukhalafahnya mesti berhakim pada Allah dan Rasul. Tu kita bincang kemudian. Tiada apa-apa persoalan tak berkait dengan perbincangan ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama ana tengok dia kata dalam topik yang kita bincang ni, mana bila kita nak dia kena ada perasaan. Bila melibatkan hukum agama, biar ada perasaan kepada kita, tu kedak ni hak dia buat. Kalau maknanya kalau benda tu jelas dah, kita pun tahu dah, patut dia apa muka dalil gini-gini tak apalah. Tapi kadang-kadang kita kena biar ada perasaan begitu. Apa tu? Supaya kita ni ada sikap semok. Itu ke ni? Dalam kita tengok pandangan orang lain pula lagu mana? Tidak tu mutlak lah begitu. Dia gitu amal. Dalam kikih yang kita rasa syubhat, rasa tak jelas, tak setimah lalu. Walaupun ada sikit keraguan, tanya lalu. Gitu hatu amal. Selamat kita. InsyaAllah kita akan selamat. Baik. Ada apa-apa persoalan? Soalan ini kita hari ini. Di dalam membetulkan kesalahan. Seperti yang perbincangan kita tadi, saya rasa amat sulit sekali. Kalau kita lebih isu, Ustaz tak ada apa-apa, kita tak ada apa-apa, dia mau ya. Dia mau salah mana?
Nak pandai yang tu, doktor tu ayat tu. Tu profesor tu ayat tu. Kata ni. Tu pengusaha tu ayat tu. Kata. Iyalah. Nak mana? Dia gini sama ada. Dia gini. Dia sebenarnya sebab itulah orang panggil kepentingan dalil tu. Itulah kepentingan dalil sama. Jadi bila kita sebut, sebab tu bila kita nak kritik, nak kata orang tak betul ni, kita pun kena ada dalil. Kalau kita tak ada dalil, tak boleh. Contohnya kita ambil gini. Okey, bila kita buat sesuatu supaya orang kata, tu profesor tu dia bidak ke? Dia kata boleh. Okey, dalil satu isu lah. Kita tanya dia, profesor tu ayat dalilnya, ada profesor tu ayat dalil. Dia bukan isu profesor, isu dalil. Tinggi profesor, 4 kali profesor. Kalau dia kecek agama tak ada dalil, lebih kurang kapal ya, tahap dia tu. Dia bukan isu profesor. Ada dalil ke tidak? Sebab tu bila kita nak kata kita, mesti kita kena ada dalil. Sebenarnya hak betulnya gini, dalilnya gini. Bila orang kata tu, ustaz tu kata, iyalah ustaz tu ada dalil ke tidak? Lepas ni, Pocik cuba kita tanya ustaz tu. Kalau dia sebut baru ni, tak ada dalil ke tidak? Sebab ada ustaz lain kata gini, tapi ustaz tu bawa dalil. Ustaz bawa dalil. Tahu tak gitu? Kalau dia kata benda khilaf, misalnya. Khilaf dia mesti ada dalil. Baru khilaf yang muktabar. Khilaf tu atas dasar dalil ke dia? Dia kena dalil. Dia tak boleh khilaf, apa-apa khilaf. Tidak kata khilaf. Tak boleh lagu tu. Gitu ya sama. Lepas tu dia nak terima tak terima, itu bukan kerja kita. Di luar bidang kuasa kita lagu tu ya. Tak suruh bala. Sebab tu anak lagu tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita yakin, kalau kita ayat tak terima, kita tak ayat petai lagi. Sebab apa? Sebab kita mungkin ada masa lebih sesuai akhirat. Kira gitu. Sebab tu dalam kisah ni bagi ana cara yang terbaik. Hak ni ana baca dalam syarah pada Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari tu. 5 jilid syarah As-Sailul Murajjab. Dia sebut isu ni. Dia kata, seboleh-bolehnya dalam isu dakwah ni, amar ma'ruf nahi munkar ni, kita nak betul seseorang ni, salah satu kita dikira masih ada peluang selagi tak putus hubungan silaturahim. Apa maksudnya? Maksudnya bila kita nak ayat ke dia, kalau kita yakin dia ayat dia tak terima waktu tu, tak usah ayat lagi. Ataupun kalau ayat secara berkiyah, kita pelonggar dulu. Yalah mungkin pendapat tu patut pendapat, boleh sembok lagi. Walaupun salah, kita pelonggar gitu. Kita jadi bila tak putus hubungan, makna kita tak sayang dia. Bila kita sayang, kita Allah akan beri pada kita. Satu ketika kita rasa boleh masuk. Sini boleh ayat. Kadang-kadang manusia ni tak sutut ya, bila sutut dia terima kita ayat. Sebab tu kalau putus hubungan tak ada lah, putus lah, tak ada lah kebaikan. Sebab tu kena jaga mulut. Jangan putus hubungan silaturahim. Kalau tidak, kita tak kena ayat ada kebaikan. Kena berhati-hati. Dan kalau kita tak boleh ayat, misalnya ada seorang ustaz, dia kena tarik tauliah kan. Ana ayat tu, lepas tu nyanyi lah, ustaz tak boleh kuliah. Dia kata tak nyanyi. Ana boleh ayat depan tu. Apa ana tidak kuliah? Dia kata sebab tu jabatan ke dia tengok nama. Tak boleh tauliah kan. Jabatan ni ke dia. Dia tak keluar tauliah kan, dia tak boleh. Saya boleh ayat. Saya tak usah tu. Jabatan tu kena ayat. Tak apa, tak boleh. Jabatan ke dia nama dia ada sebut kan, anda tak ingat. Biasa dengar juga jabatan ni. Orang kata gitu ustaz kan. Memang ada pergi sebab anda lega lah ni. Bapa anda tak boleh ngajar. Jadi kalau Allah tanya, bapa yang bapa awak tak ngajar, awak ngaji siapa peringkat PhD. Dia kata ada satu jabatan dia tak waktu. Lepas tu kalau saya ngajar tak ada go tu, tak boleh. Tak ada go tu tak boleh. Lepas saya. Dia siap katakan, ustaz masalah sebab ustaz ada tauliah. Tak pergi ngajar tak boleh. Nak kata jolok juga. Mana gitu ya, sekat tu ya, tak boleh kira. Atas dunia ni dia ada hak dia, apa-apa pun. Bila siapa satu hak tu, Tuhan tak seadah kita. Tuhan soal orang lain. Tapi dia kata kepada anak, dia kata, peluang nak menyapa ke agama ni luar. Banyak peluang. Dengan medsos lah, dengan ada itu banyak tidak. Tak boleh mengajar masjid, banyak lagi peluang untuk kita dakwah. Dia pun tahu sebab tu dia buat tu. Cuma dia tak pergi masjid. Dia isu tak pergi masjid tu. Kalau Tuhan tanya tu lah, tanya jabatan tu lah. Jabatan kebajikan masyarakat ke dalam tak ingat. Dia sebut gitulah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan kita tangguh setakat tu lah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.